أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء السابع. Inilah bagian yang ketujuh من كتاب dari kitab مصباح الأرواح في سلوك طريق الفتاح. Misbahul Arwah, pelita arwah pada memperjalani jalan tarikat menuju Allah yang Maha Fattah. فيقول المؤلف سيد الشيخ الشرقاوي: Pengarang Sidi Syekh Asy-Syarqawi berkata, ومما عمت به البلوى dan di antara perkara yang telah umum balaanya وعظمت به المصيبة dan besar musibahnya أنك ترى غالب المريدين ialah engkau melihat kebanyakan muridin, يحسن الواحد منهم حفظ الورد، dia elok menghafal wirid. فإذا أراد الاشتغال به أطلق فيه لسانه، Bila dia nak baca wirid tu, dia baca lancar, وتركه يجري على حروفه diikut segala huruf-hurufnya dibacanya, ويسير على ألفاظه، segala lafaz-lafaznya disebutnya, وأعرض بقلبه عنه، tapi hatinya berpaling daripada wirid-wirid yang dibaca itu. وتركه يردع في مراتع البعد عن الله، Hatinya sambil lidah membaca wirid, hatinya jauh daripada Allah SWT, ويجني من الأغيار ثمار البعد عن مولاه. dan hatinya sibuk dengan selain daripada Allah SWT. نعوذ بالله من ذلك. Na'udzubillahi min dzalik. وربما لا يشعر الواحد منهم بشيء Dan boleh jadi murid yang macam ni, waktu baca wirid tu dia tak rasa apa pun من ألفاظ الورد daripada segala lafaz-lafaz wirid tadi, فضلا عن معناها، betapa pula nak merasa maknanya, إلا بكلمة يرتفع بها صوته، melainkan apa yang dibaca itu sekadar kalimat-kalimat yang dengannya suara dia bersuara. وربما كان لا يشعر بشيء منه أصلا، Dan boleh jadi satu apa pun memang dia tak rasa, بل بآخر العدد الذي يعد به صيغة الورد، yang dia rasa cuma bilangan, yang dengan bilangan tu dia mengira sirah wirid dia أو الذكر. atau zikirnya. ومع ذلك Dan bersama yang demikian tadi, يظنون أنهم من المريدين لله سبحانه وتعالى، walaupun begitu keadaannya, walaupun begitu berpalingnya dia pada hatinya, dia menyangka, dia mengira dirinya itu dari kalangan golongan murid menuju Allah SWT. الطالبين لقربه ورضوانه، Dia menyangka dirinya menuntut dampingan dan redha Allah SWT. العاكفين على أعتاب كرمه وإحسانه، Dia menyangka dia berdiri di bendul pintu kemuliaan dan ihsan Allah SWT. حاشا لله، Mustahil bagi Allah, وحاشا حضرة عزته وكبريائه، dan mustahil bagi hadrat kemuliaan dan kibria Allah SWT, أن تهان حتى يصل لها terhina sedemikian rupa, من يزهد فيها، أو تذل حتى تسعى وراء من يعرض عنها ولا يعتنيها. terhina sedemikian, mustahil terhina sedemikian rupa hadrat Allah SWT dari didatangi oleh hamba yang berpaling daripadanya, dan mustahil bagi hadrat Allah SWT dari sampai kepadanya orang yang tak mau darinya. وفي المقابل، Sebaliknya pula, ومن العجب العجائب، dan di antara keajaiban yang paling ajaib, أنك ترى الواحد منهم engkau melihat seorang murid, يجود بتوجيه فكره، dia bersungguh-sungguh mengarahkan fikirannya, ويسخى بصرف قلبه في أمر لا يفيده في دنياه ولا في آخرته. dia bersungguh-sungguh mengarahkan fikirannya dan mengarahkan hatinya untuk mengerjakan perkara yang tidak memberi faedah kepadanya, tidak di dunia, tidak di akhirat. بل ربما ضره فيهما، Boleh jadi apa yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh itu memberi mudarat padanya dunia akhirat. وتراه يستلذ صرف جميع أوقاته في مثل ذلك. Dan kau melihat dia berlazat-lazat menghabiskan waktunya pada pekerjaan yang demikian tadi. ومع ذلك يبخل غاية البخل بتوجيه قلبه لحظة إلى جناب مولاه عز وجل. Dalam masa yang sama, dia amat bakhil untuk mengarahkan hatinya barang sedetik kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. ويظن بإقبال روحه على طاعة مولاه. Dia sangat kikir menghadapkan, sangat kikir menunjukkan rohnya kepada Allah SWT. ويثقل عليه صرف أي وقت في ذلك. Amat berat baginya untuk menumpukan waktunya kepada yang demikian tadi. فهل هؤلاء هم المريدون الصادقون؟ Pertanyaan, apakah rupa macam ni dari golongan murid yang sejati? نعم مريدون،
Betul, mereka murid, ولكن tetapi لبعدهم عن الله وحرمانه. mereka murid yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terharam daripada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. صادقون Mereka jujur, ولكن tapi في انقيادهم لنفوسهم jujur mereka pada tunduk kepada hawa nafsu. وطاعتهم لشياطينهم. Jujur mereka pada mentaati syaitan-syaitan mereka. وهل ذلك هو المقصود من الأوراد؟ Maka apakah yang demikian tadi tujuan daripada bacaan segala wirid tersebut? كلا Sama sekali tidak. لا لا، Sama sekali tidak. بل المقصود منها Bahkan yang dimaksudkan daripada bacaan wirid itu إنما هو مساعدة الجوارح للقلب sesungguhnya adalah anggota tubuh badan membantu hati في إقباله على الله تعالى. untuk iqbal menuju Allah Subhanahu Wa Taala. فإذا تجردت عن ذلك Jika ia bebas daripada yang demikian itu, صارت لا فائدة لها في تطهير القلب من الشواغل. jika wirid itu tidak ada, jika wirid tidak memberi perkara-perkara demikian tadi, maka tidak ada faedahlah baginya dikerjakan. وتنويره بأنوار شهود الحق سبحانه وتعالى. Dan tidaklah ia dapat memberi pencahayaan untuk melihat, untuk memandang kepada musyahadah Allah Al-Haq Subhanahu Wa Taala. ولو أتت كل جارحة من الجوارح بعبادة أهل الأرض والسماء، Walaupun seluruh anggota tubuh itu mengerjakan ibadat seluruh penduduk langit dan bumi, نعم ya, نعم ya betul. لا ينبغي ترك الأوراد Betul lah, memang tak boleh meninggalkan amalan wirid zikir ولا يجوز التفريط فيها dan tak boleh menyia-nyiakannya ولو تجردت عن حضور القلب، walaupun hati tidak hadir bersama waktu mengerjakan wirid itu. لأن اشتغال جارحات بالعبادة مع ترك القلب Kerana anggota tubuh itu apabila dia sibuk mengerjakan amal ibadat walaupun hati tidak turut serta, وبقية الجوارح لها خير من ترك الجميع لها. dan anggota tubuh itu terus mengerjakannya, itu lebih baik daripada seluruh anggota tubuh tidak mengerjakannya. وأحسن من اشتغال القلب وجميع الجوارح بغيرها. Dan itu adalah lebih baik daripada sibuknya hati dan seluruh anggota tubuh badan mengerjakan selainnya. ولأنه ببركة المواظبة عليها Kerana nanti dengan berkat berterusan mengerjakan segala amalan itu, يحسن المرود حاله، يتحسن مريد حاله، murid itu akan makin baik nanti akan hal keadaannya. ويتجمل إن شاء الله تعالى مآله. Dan insya-Allah taala akan baik juga penghujung murid ini nanti. ولكن Tetapi يحق لك يا من حرمت من تلك الثمرات berhaklah bagimu, wahai orang yang terhadang daripada mendapat buah-buahan tadi, وفاتتك لطائف تلك الهبات، dan bagi yang terlepas daripada segala kurniaan-kurniaan tadi, أن تنوح أسفا على نفسك berhaklah bagimu untuk menangis, menyesali dirimu sendiri. وتموت أسى على ضياع مسراتك وأنسك. Berhaklah kamu untuk mati menyesal atas hilangnya kamu daripada mendapat kemesraan-kemesraan itu. بل يحق لك أن يذوب قلبك دموعا وزفرات، Dan berhaklah bagi hatimu untuk menangis dan terisak-isak, ويسيل حزنا وتذهب نفسك حسرات. dan mengalir darinya air mata kesedihan, dan menyesal segala jiwa dan menyesal jiwa ragamu. كيف لا؟ Bagaimana tidak? وقد صرت حليف البعد والحرمان، Bagaimana tidak? Kerana sekarang engkau telah menjadi jauh dan terhalang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. طريحا في أودية الصد والهجران، Kau terdampar sekarang di lembah-lembah kejauhan dan pengulauan. قتيل الفؤاد بسهام القطيعة، Mati terbunuhnya hatimu dengan panah-panah putus hubungan. مبعد الروح عن سوح الرحمة الوسيعة. Ruhmu terjauh daripada damparan rahmat yang luas. فبادر يا أخي Maka bersegeralah wahai saudaraku, وتدارك أمرك، dan selamatkan dirimu. فالخطب والله عظيم. Demi Allah, ini bencana yang besar. وتأمل ما أنت فيه، Renungilah keadaan dirimu sekarang. فمصابك جليل جسيم. Amat besar musibahmu, amat berat apa yang berlaku ke atasmu ini. وإن تمادت نفسك في إعراضها، Dan jika nafsumu berterusan dalam berpalingnya dari Allah, واستعذبت مرارة أوصابها وأمراضها، dan jika nafsumu merasa elok, merasa sedap dengan segala penderitaan dan penyakit-penyakit dirimu, وأهملت أنت في توجهها إلى مولاك، dan engkau sendiri telah berpaling, engkau sendiri tidak peduli dari menghadapkannya kepada Allah Tuhanmu,
وتأخرت عن سوقها إلى الإقبال على من خلقك وسواك. Dan engkau lewat dari menariknya, dari menyeritnya untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menciptakanmu. فعليك يا أخي Maka hendaklah engkau, hai saudara, بالاعتناء بالأوراد segera mengerjakan wirid-wirid, والاهتمام بشأنها mengambil berat tentang pekerjaannya, والمحافظة على حسن السمت في أثنائها, dan menjaga elok-elok, menjaga dirimu dalam mengerjakannya, dalam menunaikannya. وأن تقوم بها على الكيفية التي طلبها أهل الطريق. Dan hendaklah kamu mengerjakan wirid itu seperti mana kaifiat yang dituntut kepadamu oleh ahli tarikat. بهذا ننتهي من الجزء السابع. Dengan ini kita telah selesai daripada bahagian ke-7. ونبدأ إن شاء الله بالجزء الثامن. Kita akan menyambung insya-Allah pada bahagian ke-8. ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.